Aku pasti ramai dah yang tengok video daripada Wan Hadi menceritakan betapa hipokritnya PAS ini dalam isu Amerika. Jadi dalam video kali ini aku nak share ataupun nak tambah lagi bukti yang menandakan mereka ni memang hipokrit. Kalau kita tengok dalam video Wan Hadi tu, dia respon kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Kenyataan daripada Haji Hadi kan. Weh, Haji Hadi ni muda je. Sikit-sikit setan kan. Dulu bila tanya pasal memali, soalan setan. Dan hari ni dia kata jemput Trump itu umpama jemput setan besar. Aku nak tanyalah yang 2018 ni kan. Yang di mana Haji Hadi ni terima kunjungan hormat Duta Amerika Syarikat. Dan pertemuan ini berlangsung di Pejabat Agung PAS Pusat Kuala Lumpur. Aku nak tanyalah, kalau Trump tu setan besar, duta ni setan kecil ke macam mana? Adakah bila jumpa setan besar tak boleh, tapi jumpa setan kecil tak apa? Ni dia gambar dia. Ni gambar dia. Pertemuan tersebut yang berlangsung selama lebih kurang sejam. Yang lawaknya kat sini, bila aku baca ruangan komen. Komen waktu tu, semua puji tau. Semua kata bagus dan sebagainya. Walaupun biasalah kan. Bila dia nampak pemimpin dia boleh jumpa dengan US, dia pun rasa proud tau. Dia pun rasa macam kagum bila tengok benda tu. Ni yang lawak ni. PAS semakin dihormati. Kalau jumpa dengan duta US, bermakna PAS semakin dihormati lah. Bermakna itu kayu ukur mereka. Boleh jumpa dengan duta US, dikira sebagai PAS ini semakin dihormati. Tu baru jumpa dengan duta tau. Tak jumpa dengan Trump lagi. Yang ni lawak kak. Dia kata mereka datang cari kita. Ada orang tu siap pergi US nak jumpa mereka. Lepas tu adalah yang reply. Dia kata sanggup bayar lagi. Aku tengok kenyataan ni aku rasa terkejut. Sebab setahu akulah, adalah seorang Perdana Menteri. 2 kali kot jadi Perdana Menteri kan. Pada waktu tu dengar cerita dia ni sampai tahap melobi untuk jumpa Bush. Tapi betul lah, ni kan kenyataan yang dikeluarkan 6 tahun lepas. Bermakna pada waktu itu, 2 figura politik ni duk bergaduh lagi. Hari ni dah boleh bersama dah. Sebab tu lah bila tanya soal memali, dia kata soalan syaitan. Yang ni pun lawak kak. Go on Tuan Guru Hadi, dokong Islam sebagai dasar perjuangan PAS. Biar dicaci, dihina manusia dari dipandang hina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Aku tak faham. Okey, aku tak faham. Adakah dengan berjumpa dengan duta US ini dikira sebagai satu kejayaan yang besar? Tiba-tiba pula dia kata tak kira lah dicaci oleh manusia dan sebagainya. Tak, sekarang ni kau tahu tak? Tak apalah, ni 6 tahun lepas kan. Tapi sekarang ni, kalau tengok video ni, aku nak bagi tahu inilah permainan korang. Yang mana bila Perdana Menteri Malaysia terima kunjungan daripada Trump di atas kapasiti beliau sebagai pengerusi ASEAN, koranglah duk main isu ni. Ni aku nak bagi tahu, Presiden kau hari ni duk cerita panggil ataupun jemput Trump datang itu sebagai jemput setan besar. Yang duk main isu ni korang. Tiba-tiba nak play victim. Kononnya biarlah dicaci dan dihina. Itu kerja korang. Korang memang suka buat benda tu. Tapi bila korang jumpa dengan wakil US dan sebagainya, mulalah keluar kenyataan macam ni. Aduh, ini memang jelas betul-betul hipokrit daripada bawah sampai ke atas. Apa pendapat korang? Letak di ruangan komen.